Hubungan sesama manusia, hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan pekerjaan mereka takluk di bawah tadbir Tuhan yang satu, yakni Allah Ta'ala, dan kitab yang satu, yakni Al-Quran, dan Rasul yang satu, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kiblat yang satu, yakni Kaabah. Dengan tercantumnya perkara-perkara tersebut di dalam hati seseorang tadi, akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, surah Al-Hujurat ayat 10. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Baik, di dalam kenyataan yang disebutkan oleh pengarang tadi berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan tauhid yang sebenar, yang mengikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat yang pertamanya membentuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keduanya ialah kita akan dapat hubungan yang sahih di antara kita makhluk dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga iaitu kita akan dapati daripada fadilat kelebihan tauhid yang benar ini ialah hubungan sesama manusia itu. Hubungan dengan sesama makhluk kita akan dapat jalankan dengan sesempurna mungkin, kerana kita telah pun mengikut tauhid yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mengikat akan yang mengikat akan kita, hubungan kita manusia dengan manusia ini ialah ikatan tauhid, ikatan kalimah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kalimah itu dia mengikat kita di antara orang yang kita tidak kenal pun, di antara orang yang berbeza kulit dengan kita, berbeza cakap dengan kita, tetapi diikat dengan kalimah syahadah. Jadi ikatan kalimah syahadah ini yang akan membuatkan hubungan sesama manusia itu semakin rapat, semakin tenang. Sebab dianggap semua yang mengucapkan kalimah ini adalah saudara. Orang yang mengucapkan kalimah ini dan dia menjalankan tanggungjawab pada kalimah ini dan dia tidak merosakkan kalimah ini, maka mereka itu di mana sahaja mereka adalah bersaudara. Jadi persaudaraan kita antara kita ini diikat oleh kalimah syahadah. Dan yang sebelum ini kita telah bincangkan, kita dengan Allah diikat, kita dengan pencipta kita diikat dengan kalimah syahadah ini. Maka kita ada hubungan secara langsung dengan Allah. Allah mustajab, Allah dengar doa kita, Allah mustajab, Allah bagi keistimewaan kepada kita dengan sifat rahim. Wa kana Allahu bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap kamu wahai orang beriman rahima, maha mengasihani. Sebab apa? Sebab kalimah syahadah. Dengan orang lain hubungannya adalah sekadar hubungan Rahman, Ar-Rahman. Orang yang tidak beriman, hubungan dia dengan Allah, Allah dengan dia adalah sebagai Tuhan, Rabb yang Rahman sahaja. Setakat Rahman, Rahim dia tidak dapat. Sifat Ar-Rahim hanya untuk orang yang mengucapkan kalimah syahadah. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita telah penjelaskan. Kita ulang balik bagi ingat. Ar-Rahman iaitu penyayang. Allah tidak memilih sesiapa sahaja, kafir, baik, munafik ataupun Islam, Allah bagi benda yang sama. Allah bagi udara tidak payah bayar, Allah bagi air tak payah susah-susah. Maka dia bagi sama saja rezeki. Tidak ada nilai sedikit pun yang itu sebenarnya. Bahkan Nabi SAW kata, sekiranya ada nilaian dunia ini di sisi Allah seberat kepak nyamuk
Niscaya Allah tidak akan bagi minum kepada orang kafir setitik air pun. Tidak ada nilaian, jadi Allah bagi je lah. Tapi nilaian yang lebih besar adalah di akhirat, iaitu dengan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya memilih orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu hidup dengan ikhlas, dan dia tidak merosakkan kalimah itu, maka Allah akan bagi sifat Ar-Rahim kepada mereka. 99 lagi disimpan di akhirat nanti, hanya untuk orang yang mengekalkan kalimah ini cantik sampai dia mati. Maka hubungan kita dengan Allah cantik, dunia waktu hidup dan akhirat cantik. Kita boleh bertemu dengan pencipta kita. Kita boleh bertemu dengan Allah yang kita selama ini dia baik bagi kita. Kita tertanya-tanya macam mana. Jadi disebutkan dalam Al-Quran sifatnya begini, oh begini rupanya. Nah, disebutkan begini, oh begini rupanya. Disebut dalam Al-Quran. Tetapi hanya sekadar pengetahuan yang yakin sahaja, ilmu yang yakin sahaja. Tidak sampai tahap hakul yakin. Tidak sampai tahap hakul yakin. Sebab hakul yakin ni kena tengok dengan mata kepala. Dan bila kita mati, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masanya kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita akan tengok dengan mata kepada kita sendiri. Sebab apa? Sebab hubungan kita dengan Allah itu tidak terputus dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga hubungan sesama manusia. Maka hubungan sesama manusia ini diikat dengan kalimah tauhid. Selagi mana orang tu menyebut kalimah tauhid, maka dia adalah saudara kita. Maka dia adalah saudara kita. Wajib kita bantu dia. Wajib kita kena berasa. Kalau dia sakit, kita pun kena rasa sakit juga. Tak berasa lagi pun kena berusaha lah. Jadi mana nak menunjukkan bahawa kalau keimanan seseorang itu masih lagi belum sampai tahap yang dikendaki, bila ada saudara sesama Islam yang kena musibah, dia tidak berasa apa-apa. Jadi kena belajar lagi tauhid. Kena belajar lagi secara mendalam. Kemaskan kalimah syahadah itu, belajar pengertian dia, maka kita akan dapat satu hari nanti, bila ada saudara kita di mana sahaja, orang yang mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana saja di belahan bumi ni, kalau mereka sakit, kita akan rasa sakit mana saja. Itu nak menunjukkan tauhid kita memang tepat, memang benar, semakin meningkat. Sebab hubungan kita dengan manusia diikat dengan kalimah la ilaha illallah, bukan diikat dengan nasab. Kalau kebetulan nasab itu sama, sama kalimahnya, sama agamanya, ayah Islam, anak Islam, maka insya-Allah kita akan bertemu. Kita akan bertemu di syurga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan dia dengan zuriat-zuriat dia. Allah Taala sebut. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak abaikan, tidak alpakan sedikit pun amalan yang mereka buat. Ayah, tok, nenek, moyang, kalaulah dia itu kekal dengan kalimah tauhid, dia akan bertemu dalam syurga nanti. Itu janji Allah. Bermakna hubungan kita dengan sama manusia bukan setakat di dunia diikat dengan kalimah tauhid. Dan kalimah tauhid jugalah yang akan mengikat hubungan seseorang itu dengan seseorang yang lain. Lebih-lebih lagi yang ada nasab, yang ada sama keturunan, akan diikat dengan tauhid. Tetapi kalaulah tidak kerana tauhid ini, maka tidak akan bertemu. Mak dengan ayah, ayah dengan anak, anak dengan semua akan jadi musuh. Bahkan tidak akan bertemu. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak beriman, terputus hubungannya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah nak istighfar, nak minta ampun, la astaghfiranna lak, aku akan minta kepada Allah Taala keampunan untuk engkau. Allah tegur dia. Lepas Allah tegur, terus dia kata, aku melepaskan diri daripada apa yang mereka sembah. Berlepas diri maksudnya tak ada hubungan mak anak dengan ayah, tak ada. Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Nuh, anak dia berdoa, lalu Allah tegur, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia anak engkau tu bukannya keluarga engkau. Sebab apa bukan keluarga? Sebab tidak diikat dengan kalimah
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau diikat dengan kalimah ini kekal, maka dia akan bertemu di dalam syurga nanti. Walladzina amanu wattaba'athum, orang beriman dan juga yang mengikuti mereka itu beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, yang mengikut mereka daripada zuriat-zuriat mereka. Alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka. Dzurriyyatahum, akan zuriat mereka akan bertemu. Nah, jadi makna ikatan ini bukan hanya ikatan yang memperelokkan manusia sesama manusia di atas dunia ini, bahkan kalimah ini juga akan meneruskan, kalau ada kebetulan hubungan nasab itu akan diteruskan di dalam syurga nanti, dengan syarat kalimah ini, tauhid ini betul, anaknya betul tauhid, ayah dia betul tauhid, maka akan bertemu dalam syurga. Bahkan mereka saling menolong dalam syurga. Anak yang hebat kedudukannya dalam syurga, dia akan membantu ayah dia berdoa kepada Allah, memberi syafaat. Lalu ayahnya sama kedudukannya dalam syurga. Begitu juga ayah yang tinggi kedudukan dalam syurga, anak yang rendah, maka dia boleh minta kepada Allah, Allah perkenankan, maka dia sama kedudukannya dalam syurga. Sebab apa? Tauhid saja. Tauhid saja yang boleh meneruskan hubungan itu. Jadi kalau sayang kepada anak cucu, pastikan kita tauhid cantik, anak cucu tauhid cantik. Bertemulah. Kalau tak ada. Dengan bini pun tak bertemu lah. Firaun, bininya Asiah, beriman, minta kepada Allah, binakan Rabbi ja'al, dia binakan rumah di dalam syurga. Asiah minta, berdoa kepada Allah, bini kepada Firaun, dia nampak akan pagi petang ke neraka. Tak masuk lagi, tapi dah nampak akan pagi petang. Ini menunjukkan dia adalah ahli neraka, kekal di dalam neraka. Kerana apa? Terputus hubungan itu kerana tidak jaga kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini yang dimaksudkan oleh pengarang. Dengan kalimah inilah hubungan kita sama manusia itu semakin cantik, semakin baik, dan dia akan berterusan sehingga ke hari kiamat, hari akhirat nanti. Dan ayat yang dibawakan ialah dalam surah Al-Imran ayat 101, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh dengan tauhid, siapa yang berpegang teguh dengan tauhid, dengan agama, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul. Jadi syarat untuk nak dapat hidayah seolah-olah digambarkan di dalam ayat ini, yang kita minta sama ihdinas siratal mustaqim, kita perlu sangat kepada hidayah, petunjuk ini. Setiap pergerakan, setiap nafas kita perlu pada hidayah, petunjuk. Hilang petunjuk, wasak kita. Hilang petunjuk, wasak kita. Bukan kata apa hidayah ni kita perlu di akhirat saja, di dunia bahkan kita perlu pada hidayah. Hidayah yang kita cari di dunia ini, dia akan berkekalan ke akhirat. Orang yang tidak mencari hidayah, petunjuk di dunia dan tidak mengekalkan hidayah itu, maka dia akan hilang petunjuk di akhirat nanti. Maka syarat yang diberikan di dalam ayat ini, siapa-siapa yang berpegang dengan Allah, yakni dengan tauhid, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang pegang kemas, i'tisam, berpegang kemas dengan tauhid ini, faqad hudiya, maka dia telah dihidayahkan, diberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada ke jalan yang betul, yang lurus. Jadi maksudnya, kalaulah orang yang tidak berpegang dengan tauhid ini, maka dia akan bengkok. Kalau atas dunia, kalau kita sesat jalan, mungkin kita tidak risau sangat. Selagi mana duit ada lagi dalam poket, masa ada lagi, kita tidak risau, tak apalah, boleh berjalan. Kalau tak sesat, tak sampai ke sini. Tapi bila sesat, lepaslah ke sini, tak apalah, dalam poket ada duit, masa pun banyak, tak lorat ke mana, kat dunia. Tapi di akhirat, sesat di akhirat, maka bukannya ke syurga pergi. Jadi kita perlu pada hidayah kepada Allah Ta'ala sepanjang masa, setiap masa. Lebih-lebih lagi hidayah di dalam i'tiqad. Kerana i'tiqad kita berjalan 24 jam.
Iktikad kita berjalan 24 jam. Banyak kali dah kita sebut. Dalam tidur pun, kalau orang suruh kita sembah berhala, maka kita tidak akan sembah berhala. Tidak gitu? Dalam tidur. Saya tadi, ini kita tadilah. Tadi tidur mimpi. Ayah saya kata, ayah saya panggil. Saya balik, ni kita mimpi ya. Ni kita mimpi tak apa, bukan cerita mimpi nak buat amalan ni. Nak bagi hilang ngantuk. Saya balik daripada satu perjalanan yang jauh. Lewatlah sikit semayang. Ayah saya bukannya bersama dalam perjalanan tu, tapi dia duduk di rumah. Saya sampai, saya tak semayang lagi. Saya nyuruk dengan dia. Sebab saya tak semayang lagi, saya tahu dia akan tanya. Di dalam mimpi, saya tunggu, dia nampak, dia panggil, mari sini. Saya pun pergi, dia tanya, dah semayang ke belum? Dalam mimpi, ayah saya tanya semayang ke belum? Ini cerita sebab dia daripada saya kecil sampai sekarang pun. Kalau dia tahu kita ni belum lagi, dia akan tanya, dah semayang ke belum? Tak nak buat ceritanya apa? Dalam mimpi pun sebenarnya benda yang di luar mimpi lah. Yang kita mimpi tu kebanyakannya benda yang berlaku di semasa kita tidak tidur, ketika kita sedar. Jadi waktu kita sedar, habis cerita mimpi tadi habis lah. Bila kita sedar, iktikad kita berjalan cantik, kita tidur pun iktikad berjalan cantik. Hatta bila kita bermimpi pun iktikad kita cantik. Itu nak menunjukkan bahawa iktikad berjalan 24 jam. Bila rosak iktikad, rosak agama, rosak Islam, rosak amal ibadah, habis semua terhapus. Kalau rosak di mana-mana saja tempat, di mana-mana saja minit di dalam kehidupan kita. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah sebut, demikian itu kerana mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan keseluruhan amalan mereka. Keseluruhan amalan terbatal. Apa yang kita buat, amalan baik kita yang kita buat sebanyak mana sekalipun, Allah akan batalkan. Kerana apa? Kerana benci sahaja terhadap apa yang Allah perintahkan. Nampak? Mungkin ada satu waktu kita duduk terbenung seorang-seorang, kita teringat akan arahan Allah, akan aturan Allah yang tak apa selesa dengan diri kita. Maka bila timbul perasaan benci, waktu itu kita perlu pada hidayah. Waktu itu lebih-lebih kita perlu pada hidayah. Maka adalah malaikat yang tolong, kata jangan, tak baik fikir macam tu. Dan ilmu kita, ilmu yang ada dalam diri kita, dia akan membimbing kita. Kalau tak ada ilmu, maka akan menyebabkan iyalah, betul lah, apa yang Allah tentukan ini tak sesuai, apa yang Allah takdirkan ini, qadar yang Allah turunkan ini, yang Allah tentukan kepada diri aku ini tidak patutnya kena pada orang lain. Dia mempertikaikan. Apa hukum mempertikaikan qadar? Hukum dia adalah kufur. Tak percaya, kufur. Tikai lebih lagi, tak percaya pada takdir. Rukun iman di antaranya ialah antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, bahawa engkau beriman dengan takdir, baik ataupun buruk. Yang baik biasalah kita boleh terima, yang buruk yang kena pada kita, kena orang lain tak apa, alhamdulillah, kena kawan tu tak apalah, kena kita, ada masa kita akan mempertikaikan. Jadi waktu itu ilmu yang ada lah yang akan membimbing kita. Ilmu itu didetikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang bantu kita. Itu sebab kita kata perlu sangat hidayah, perlu sangat kepada hidayah, supaya waktu kita hidup ni kita dah kebetulan kita dah duduk dalam Islam, supaya amalan yang kita buat selama ini tidak terbatal, tidak terhapus sia-sia. Berapa ramai orang yang hapuskan, dia rosakkan amalan dia tanpa dia sedar. Berapa ramai? Ramai orang yang pandai nak buat amalan, ramai yang suka buat amalan, tapi tak ramai orang yang tahu nak jaga amalan. Itu kita akan bertemu dengan orang yang suka bersedekah, dalam masa yang sama dia suka mengungkit. Betul? Sedangkan mengungkit adalah merosakkan amalan sedekah, pahala sedekah. Tuhan kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan menyakiti dan juga mengungkit dan menyakiti.
Jadi maksudnya kita ungkit, habis pahala sedekah. Ramai orang suka bersedekah, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu perkara yang akan menyebabkan pahala dia rosak. Begitu juga amalan-amalan lain. Ramai yang suka seronok buat amalan, tapi tak ramai yang tahu nak jaga amalan macam mana. Rosak yang paling utama ialah syirik kepada Allah. Boleh? Syirik kepada Allah. Sama ada syirik besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama, ataupun syirik kecil juga membatalkan amalan itu. Syirik kecil, riak. Seseorang yang semayang dalam keadaan riak, semayang dia tidak diterima. Sedekah dia sebelum itu diterima. Tapi kalau syirik akbar, menyebabkan kesemua apa yang dibuat terputus. Itu sebab ayat ini memberi gambaran kepada kita. Siapa-siapa yang nak dapat hidayah, maka naklah dia berpegang teguh dengan Allah. Nak berpegang teguh dengan Allah, dengan tauhid ini, naklah dengan ilmu. Fa'lam, kata Allah dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu, hendaklah kamu belajar bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, barulah hidayah kita akan kekal sampai kita masuk syurga. Kemudian ayat yang dibawa iaitu dalam surah Al-Hujurat, Allah Taala sebut innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman. Innama ni bahasa Arab lah dipanggil uslubul has. Maknanya dia panggil apa? Dia menghadkan. Tidak semua dia ada had dia. Innama sebenarnya yang tu dia bubuh makna sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman. Innama tu maknanya nak kata orang beriman sebenar-benar macam mana? Ni ada dia punya sifat dalam ayat ni. Sifat dia Allah sebut, hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia percaya kepada Allah. Macam mana seseorang nak percaya kalau dia tidak tahu? Dia mesti nak percaya, dia kena tahu dulu. Ya. Saya mungkin dah buat dah itu hari perbandingan contoh dia. Tapi kita kabur lagi lah. Satu orang yang tak tahu tempat tu berhantu, dia takut ke tidak? Dia tak takut. Dia tak tahu tempat tu berhantu. Tak tahu. Perkataan dia tak tahu. Di situ berhantu. Dia takut ke tidak? Jawab dia tak takut. Apatah lagi kalau dia nak percaya. Kau percaya tempat tu berhantu? Mana berhantu? Aku lalu tak ada apa pun. Sebab dia tak tahu. Bila dah dia tahu, orang bagi tahu 15 kali orang bagi tahu, barulah dia rasa ya kot. Baru dia berasa sikit. Tapi bila dia tengok betul, oh ya macam ni rupanya hantu. Kat sini lah orang kata, barulah dia percaya. Nampak? Nak sampai tahap percaya, dia mesti melalui ilmu. Mesti melalui tahu dulu. Tak tahu, dia tak akan percaya. Jadi seolah-olah Allah bagi gambaran di sini, orang yang nak mengaku beriman ialah orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasul. Dia mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang Rasul. Kemudian sifatnya lagi, mereka terus percaya dan tidak ragu-ragu lagi. Terus percaya dan tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu. Lam yartabu maksudnya tidak ragu-ragu. Ragu-ragu disebabkan apa? Nak tanya ni. Ragu-ragu disebabkan apa? Tinggi sangat soalan. Tak tahu. Betul. Ragu-ragu sebab kita tak tahu. Nak bubuh banyak mana ni? Sebab tak tahu. Bubuh banyak ni kan jadi manis sangat. Bubuh ni kan takut tahu apa pula. Faham? Tapi kalau orang tu dah tahu, itu memang kerja dia. Kerja dia buat air ni, kita buat contoh buat air. Kerja dia buat air. Dia bubuh tu seruk-seruk dua sudu contoh kan. Dia bubuh 2 sudu susu, lepas tu dia pun tu kacau. Letak kita sedang molek rasa. Tak ada dia sikit-sikit. Kalau kita buat air, kita yang tak biasa buat air, bubuh sikit, kacau-kacau rasa. Kacau-kacau rasa. Nyudahnya habis air kat kita hak rasa. Sebab apa? Sebab ragu-ragu. Sebab kita tak tahu. Jadi ragu-ragu ialah sesuatu yang tidak kita tahu akibat dia. Akibat dia kita tahu. Kalau kita tahu akibat dia, maka kita tidak ragu. Akibat tu maksudnya kesudahan perkara itu.
Itu yang akan menyebabkan kita jadi ya ke tidak, ya ke tidak. Tapi bila kita tahu dengan pasti, maka dia akan hilang ragu-ragu. Kita tahu dengan pasti apalah kelebihan yang ada pada kita, pengetahuan yang ada pada kita. Kalau kita sebagai orang yang bertanam pokok umpama, orang bertani, kan, kita nak campurkan racun, kita nak campurkan baja. Baja jenis sekarang ni, baja di jenis campur air tu, campur ni sikit, dia ada sukatan-sukatan ni, baru jadi. Jadi kita campur tu sebab kita dah tahu, kita campur tu, kita tahu banyak mana sukatan dia. Kata baja ni macam mana sembuh. Jadi kita campur, kita pergi sembuh. Kita berani pergi sembuh sebab apa? Sebab kita tahu sukatan itu betul. Dah banyak kali dah kita buat sukatan ni betul. Tapi kalau kita tak tahu, campur-campur, jadi nak sembuh jadi bimbang. Ni kan pokok ni dah 3 tahun dah, tak lama lagi nak buah. Sembuh kan mampu tu. Sebab tak tahu, itu menyebabkan kita jadi ragu-ragu. Jadi seolah-olah dalam ayat ni sebut, kemudian mereka tidak ragu-ragu, bermaksud mereka sentiasa belajar untuk nak mengetahui tentang Allah, tentang Rasul. Sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Perkara-perkara yang ada kaitan dengan Allah dan juga Rasul. Yang ini berkenaan dengan tauhid lah. Wajahadu bi amwalihim, barulah mereka serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sekali lagi Allah sebut dalam satu ayat ini, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah apa yang disifatkan tadi, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu, kemudian dia berjihad dengan harta benda dan juga dengan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang yang betul, orang yang benar di dalam pengakuan mereka. Kalau tidak, ulaika humus shadiqun tu maksudnya itulah orang yang benar di dalam pengakuan. Kalaulah tidak ikut syarat itu, sebenarnya yang kita faham, mereka itulah yang tidak tepat di dalam pengakuan, ataupun perkataan yang kasar sikit bahasa kampung kita kata, itulah orang yang peda'ah. Bahasa Pahang kata peda'ah. Bahasa Arab kata bid'ah. Itu dia. Itulah dia benda yang sama. Mereka itulah orang yang tidak tepat pada ucapan mereka. Lidah saja cakap, hati lain. Orang yang menipulah, orang yang tidak benar di dalam pengakuan. Jadi orang yang nak benar di dalam pengakuan dia sebagai orang beriman, dia mesti melakukan 2-3 perkara lah di dalam ayat ini. Dan dalam ayat lain ada lagi sebut. Jadi gabung semua jadi banyak. Jadi dalam ayat ini dibagi yang kasar-kasar saja. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kemudian tidak ragu-ragu terhadap keimanan itu dengan belajar, dan juga hasil daripada keimanan kepada Allah dan Rasul, dia akan keluar pada tindakan kita, iaitu akan berjihad tanpa ragu-ragu, dengan harta tak kisah, dan juga dengan jiwa pun tak kisah, sampai mati pun. Itu sebab orang yang mati mempertahankan agama Allah dipanggil syuhada, iaitu orang yang mempersaksikan kalimah syahadah itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sanggup mempertahankan dengan nyawa mereka sampai mati pun tak kisah, untuk nak mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Itu dipanggil sebagai syahid ataupun syuhada. Kalau tidak, ulaika humus shadiqun, itu tidak tepat pada orang yang mengaku saja beriman. Berapa ramai orang mengaku beriman, tetapi mereka nak berjihad ragu-ragu. Sebab apa ragu-ragu? Sebab apa? Sebab dalaman dia itu tidak tepat. Kepercayaan kepada Allah, keimanan pada Allah dan Rasul itu tidak tepat, ataupun tidak sempurna sebagaimana yang Allah kehendaki. Akhirnya keluar daripada kehidupannya sesuatu benda yang ragu-ragu. Nak jihad pun nak memikir. Kalau senang buat, kalau tak berapa. Tengok keadaan. Kalau ada peluang pergi, kalau tak ada peluang nak nyuruk, dia nyuruk. Jadi Allah kata ulaiikumus shadiqun, ialah orang yang melakukan apa-apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang seterusnya, iaitu dalam surah Al-Hujurat juga, ayat 10, Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja ataupun sebenar orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang yang beriman, mereka itu adalah bersaudara, dan saudara mereka ini akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam syurga nanti kita akan teruskan lagi persaudaraan ini.
Hanya orang yang beriman sahaja. Orang yang tidak beriman, maka dia akan akan dipisahkan daripada keluarga dia, daripada orang kampung dia, daripada sahabat-sahabat dia, daripada siapa saja, daripada orang beriman dengan orang kafir, maka dipisahkan. Mungkin boleh bertemu sekali-sekala, mungkin Allah Alam, kita tak tahulah, tetapi tidaklah akan kekal. Tapi orang beriman, dia akan kekal di akhirat nanti. Dia boleh berkunjung ke syurga masing-masing. Macam kita lah di dunia ni, kita nak pergi rumah kawan kita boleh, tapi terhad. Nak kena mikir duit tu dengan duit minyak lagi, kena jauh-jauh ni, Kota Baru ni, Penang kan. Kawannya, aduh mikir nak pergi. Tak ada projek tak pergilah, ada projek pergi. Ada projek pergilah kan. Tapi di akhirat nanti tidak lagi. Kita boleh berkunjung barang bila, sebab tak ada dah nak. Semua bil kita ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ditanggung oleh Allah Taala. Pergilah, berseronoklah kamu. Tidak ada sekatan lagi. Tidak ada lagi perlu yang kamu nak tunggu untuk nak melakukan kewajipan, tak ada. Bahkan bagi ahli syurga ini, mereka ni akan dibenarkan untuk melawat, menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta mereka. Tengok tu macam mana? Dibenarkan untuk berziarah di atas keimanan mereka. Sebanyak mana iman mereka itu, sebanyak itulah ada orang yang boleh ziarah hari-hari, ziarah pencipta dia. Macam mana? Jangan kita nak fikir macam mana. Akan datang kita akan bertemu. Kekalkan tauhid kita. Kita akan bertemu. Ada orang yang boleh bertemu seminggu sekali. Seminggu sekali je dia boleh bertemu dengan Allah. Boleh berkunjung, boleh ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang boleh bertemu setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Kadar apa tu? Kadar apa dia dikira tu? Ada orang yang boleh hari-hari bertemu dengan Allah, ada orang yang boleh seminggu sekali, ada orang yang boleh setahun 2 kali, ataupun ada orang tak boleh langsung melihat wajah Allah. Dia dikira atas apa? Iman. Atas iman. Apa iman? Kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah setara mana? Benda itulah yang akan menentukan kedudukan kita. Giliran kita nak melihat Allah. Bahkan perkara yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara nak kata berdepan kan takut. Ini sebab kita kat dunia lagi. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waladaina mazid, kata Allah Taala. Waladaina mazid, dan di sisi kami dah duduk dalam syurga ni. Waladaina mazid, ada lagi tambahan. Ada lagi tambahan. Dah diberi nikmat macam-macam benda dah. Nikmat yang paling besar. Yang paling besar, keredaan Allah bagi ahli syurga. Hari ni aku redha kepada kamu. Dan nikmat yang paling besar lagi, waladaina mazid, dan di sisi kami ada lagi tambahan. Apa dia tambahan? Iaitu melihat wajah Allah Subhanahu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Mengikut kadar keimanan, kepercayaan. Bukan sekadar ibadah, tak. Bukan sekadar amalan kita, tak. Bukan sekadar amalan. Amalan disertai kepercayaan yang tepat terhadap Allah. Boleh? Itu yang akan menyebabkan seseorang itu diberi nikmat dalam syurga adalah berdasarkan akidah yang tepat. Akidah yang tepat, dan persaudaraan ini akan kekal sehingga ke syurga. Baik, ada pertanyaan setakat ini? Selesailah berkenaan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah tercipta secara tepat dengan tauhid. Hubungan sesama manusia terpelihara cantik dengan tauhid. Kalau nak mengukuhkan hubungan sesama manusia, nak bagi cantik manusia ini, tapi tidak dikukuhkan dengan tauhid, cari jalan selain daripada jalan tauhid, maka tidak akan dapat. Tidak akan dapat mengumpulkan, menyatukan manusia. Tidak akan dapat menyatukan manusia. Manusia yang dapat disatukan hanya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita ni sama-sama tauhid kita ni, tapi sampai sekarang tak bersatu lagi. Umat Islam ni semua mengaku Allah yang satu, tapi sampai sekarang tak bersatu lagi. Orang duk tindah kita
di banyak tempat. Kita tak boleh nak berlawan lagi, tak boleh kita nak mengangkat senjata lagi sebagai satu umat yang bersatu. Sedangkan kita percaya kepada Tuhan yang satu. Jawab dia sebab kepercayaan itu belum tepat. Belum tepat. Belum sesempurna yang Allah kehendaki. Kalau sempurna macam mana Allah kehendaki, tengok apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Berapa lama dia duduk di Madinah? 10 tahun saja. Apa yang berlaku? Daripada golongan yang sedikit, golongan yang lemah, kemudian pergi ke Mekah dengan tauhid, dengan akidah yang tepat, inilah akhirnya mereka dapat menguasai balik Mekah. Terusir ke Madinah, seolah-olah dihalau keluar daripada kampung. 10 tahun saja dapat menguasai balik Mekah. Bahkan dunia sampai sekarang Islam kekal. Sebab apa? Sebab tauhid. Begitu jugalah hubungan dengan Allah, cantik dengan tauhid, dunia dan akhirat. Hubungan sama manusia juga dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kefahaman daripada apa yang kita bincangkan. Baik, ada pertanyaan? Tak ada, kita teruskan. Tak ada ya? Tak apa, sini. Baik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kata Allah Taala dalam Quran, walaqad ba'athna, sesungguhnya kami bangkitkan, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Pada setiap umat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi apa pun, umat, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ada satu rasul. Apa yang dibawa oleh rasul ini? Ani'budullah wajtanibut taghut. Satu benda je. Hendaklah kamu, ni semua yang dibangkitkan, setiap rasul ni dibawa benda yang satu. Ani'budullah, hendaklah menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi akan taghut. Satu benda. Jadi syahadah dia macam mana? Syahadah dia la ilaha illallah, sebab dia bawa benda yang satu, benda yang sama. Nabi Nuh bawa benda yang sama. Hendaklah kamu bertauhid kepada Allah. Jadi ucapannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian rasulnya, rasul ni saya tak tahulah. Dia mengucap untuk rasul, dia mengucap wa anna kalau Musa wa anna Musa kalimullah ke apa, itu saya tak tahu. Tidak ada beritakan kepada kita. Tetapi berkenaan dengan Allah, tauhid kepada Allah, benda yang sama. Tetapi syariat berbeza. Syariat berbeza. Jadi cara pengucapan untuk nak mengatakan seseorang itu di setiap zaman untuk nak mengatakan tauhid kepada Allah ialah ucapan la ilaha illallah. Ini disebutkan dalam satu hadis. Nabi sendiri menyebut berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS. Nabi kita cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa kata kepada Allah. Nabi Musa ditanya Allah. Nabi kita cerita. Kemudian hadis itu direkodkan. Tak salah dalam hadis ada Muslim. Nabi kita cerita tentang Nabi Musa bertanya kepada Allah. Wahai Allah, ajarkanlah kepada aku satu kalimah. Satu kalimah yang aku boleh ucapkan dan aku jadikan dia sebagai ucapan untuk berdoa. Maksudnya yang lain daripada orang lain lah. Aku nak satu ucapan yang terbaik lah. Yang aku nak tahu sendiri daripada engkau. Yang aku nak dengar sendiri perkataan tu, yang aku tahu sendiri daripada engkau. Yang lain pun dah tahu juga, tapi ditanya ni mana benda yang khusus. Nabi Musa minta. Allah kata apa? Katalah la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Nabi Musa bila dengar Allah kata macam tu, dia kata kepada Allah, perkataan la ilaha illallah itu semua makhluk pun sebut, semua orang pun sebut itu. Jadi seolah-olah dia minta kepada Allah satu kalimah yang istimewa, yang orang lain tak tahu. Aku je boleh tahu, dan ucapan itu akan menyebabkan engkau beri perhatian kepada aku. Itulah maksud dia, kefahaman pada cerita tu. Jadi Allah kata kepada Nabi Musa, katalah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, perkataan la ilaha illallah tu ramai orang sebut kan. Jadi seolah-olah maknanya, ingatkan hal lain, punya bagian tu juga. Kata Allah, ni penting. Jadi yang disebut tadi, Nabi Musa disuruh oleh Allah kata la ilaha illallah.
Perkataan la ilaha illallah. Jadi asyhadu tu makna kalau kita nak menguatkan lagi apa yang kita nak kata tu, la ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita berbuat asyhadu, aku bersaksi sungguh-sungguh. Asyhadu tu. Orang dulu dia bubuh makna aku naik saksi. Sekarang ni kita bubuh makna aku bersaksi, aku sanggup bersaksi. Asyhadu. Tapi perkataan yang tengah tu sama je, la ilaha illallah. Maka dia ajar kepada Nabi Musa, katalah la ilaha illallah. Maka kata Allah, kata Nabi Musa, perkataan itu semua orang ucapkan. Maka kata Allah, sekiranya keseluruhan makhluk yang ada di 7 lapis langit, kata Allah, dan juga 7 lapis bumi, semua yang ada, makhluk yang ada selain aku, kata Allah. Jadi maksudnya selain daripada Allah, semua kira berlaku, semua bubuh berlaku. Antara 7 langit, 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi ditimbangkan, diletakkan di satu dacing, satu sebelah dacing, dan diletakkan la ilaha illallah di sebelah dacing yang satu lagi. Kalimah la ilaha illallah itu diletakkan sebelah dacing, maka akan berat kalimah la ilaha illallah berbanding dengan keseluruhan makhluk. Jadi apa yang kita nak sebut tadi dalam berkenaan dengan Allah kata kepada Nabi Musa, katalah la ilaha illallah. Jadi semua pun yang bawa tauhid daripada Nabi mana pun, setiap umat akan ada rasul dan dia bawa benda yang sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Maka perkataan dia untuk Allah ialah la ilaha illallah. Dan untuk setiap nabi itu dia ada syariat yang berbeza. Jadi mungkin ucapan untuk nabi masing-masing itu mungkin lain, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah. Ataupun mungkin juga dia akan mengatakan Muhammadur Rasulullah. Itu saya tak tahu. Baik, ada yang lain? Baik. Allah sebut qulid'ullah awid'ur rahman. Di antara perkataan yang Allah suruh kita kata. Qulid'ullah, katakanlah ataupun panggillah Allah, awid'ur rahman ataupun panggillah ar-rahman. Ayyamma tad'u, mana-mana yang kamu buat berdoa, sama ada perkataan Allah ataupun ar-rahman ataupun perkataan lain, falahul asmaul husna. Maka bagi Allah ada nama-nama yang terbaik. Nama Al-Husna, nama yang paling baik bagi Allah, 99 je lah. Jadi di antara nama yang ada ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman iaitu yang menunjukkan makna dia Tuhan Allah yang mempunyai sifat pengasih. Kasih. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim, pemurah. Dia perkataan yang sama sebenarnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, benda yang sama daripada perkataan rahmat. Rahmat tu makna kasihan belas, kasih sayang, pengasih pun boleh, penyayang pun boleh. Tapi dia ada perbezaan lah di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagaimana yang kita sebut tadi. Tapi perkataan Ar-Rahman ini ialah merujuk kepada satu zat, sifat Allah SWT yang maha pemurah. Cantik kalau bubuh makna pemurah. Pemurah kepada makhluk. Pemurah ni maksud apa? Dia bagi, kalau dia bagi, pemurah ni maksud dia kalau bagi tak kira. Tak gitu. Kalau bagi kira, selagi mana bagi kira, itu maknanya bukan pemurah. Oh bagusnya, pemurah sangat awak ni, tapi kira. Itu dah. Allah dia bagi, dia tak kira. Dia tak kira lah. Maknanya nak bagi, dia bagi je. Tapi bagi apa? Bagi benda yang selayaknya untuk makhluk. Dia bagi rezeki, dia bagi kemudahan. Itu selayak untuk semua makhluk dia lah. Itu tanggungjawab dia. Dia jadikan kita, kemudian dia sediakan air. Itu tanggungjawab dia lah. Dia sediakan api pun termasuk. Allah sediakan. Maka itu di atas sifat Ar-Rahman.
di atas sifat Ar-Rahman. Allah tidak pilih kasih, tidak pilih pun siapa-siapa. Orang kafir ke, orang munafik ke, orang Islam ke, dia dapat peruntukan yang sama. Dia akan dapat peruntukan yang sama. Faham? Tetapi dengan ada lagi satu sifat yang Allah bila dia bersifat dengan sifat itu, dia akan memilih. Dia akan memilih. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut, Allah bagi dunia kepada yang dia sayang dan dia benci. Maksudnya Allah bagi dunia ni kepada yang dia sayang, orang yang dia sayang, dan juga kepada orang yang dia benci. Dan Allah bagi agama kepada yang dia sayang sahaja. Dia faham? Allah bagi agama kepada yang dia pilih saja, yang dia sayang saja. Allah bagi dunia kepada yang dia sayang, orang yang dia sayang, dan orang yang dia benci pun dia bagi juga. Sebab dunia, perkara dunia. Tetap itu dalam masalah sifat Ar-Rahman, tidak ada masalah dia bagi. Dia bagi belaka. Firaun sihat dia daripada kita. Darah dia sakit. Firaun. Jadi Allah bagi dengan sifat Ar-Rahman. Dengan sifat Ar-Rahman. Allah bagi kepada Firaun kehidupan yang banyak, yang mempurah. Begitu juga Qarun dan sebagainya. Sebab apa? Tanggungjawab dia sebagai Allah tu sebagai Tuhan, pencipta, pengurus, pentadbir, termasuk juga dia adalah satu zat yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman, pemurah. Dia bagi, dia tidak kira. Tapi dia akan tanya. Itu dia. Dia tak kira. Dia tidak berkira-kira. Bukan tak kira tak. Dia tidak berkira-kira. Tidak berkira-kira macam mana? Macam kita lah. Nak bayar bil ke apa semua. Kan kita berkira-kira. Ni bayar semasa je lah. Itu maksud berkira-kira. Boleh faham? Allah bagi dia tidak berkira-kira. Tetapi dia akan kira. Dia akan soal. Ni awak buat apa? Yang ni bukannya dia tanya tu sebab dia nak balik apa yang dia bagi. Dia tanya tu nak tengok kita ni kita buat sungguh arahan apa yang diarahkan itu. Boleh faham? Jadi dengan sifat Ar-Rahman, dia bagi belaka semua yang dia sayang, semua yang dia kasih ataupun yang dia benci. Tetapi agama dia akan bagi kepada orang yang dia kasih sahaja. Jadi orang yang dapat agama adalah petunjuk, petanda yang Allah sayang kepada dia. Dan petanda yang lain, Allah sayang, Allah bagi dia kefahaman agama berdasarkan Nabi SAW sebut, hadis Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah kehendaki dia baik, maka Allah bagi dia kefahaman agama. Allah bagi dia kefahaman agama, itu nak menunjukkan Allah nakkan orang tu jadi baik. Baik itu maksud dia akan dapat kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Tapi dengan sifat Ar-Rahman, dia tidak memilih siapa saja dia bagi. Itu sebab banyak dalam Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dalam ayat-ayat lain pun sebut qul Allah aw Ar-Rahman. Nampak? Jadi seolah-olah Allah nak memperingatkan orang Islam ini, tengok kamu dapat dengan sifat Ar-Rahman aku, kamu dapat. Orang kafir pun dapat je macam kamu dapat. Tapi kamu ada satu lagi sifat yang Allah simpankan untuk kamu, hanya untuk orang beriman saja, iaitu sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya orang beriman saja yang akan perolehinya. Iaitu disebutkan oleh ulama-ulama dulu. Dia kata apa? Ar-Rahim ni makna dia yang maha pemberi nikmat yang kecil-kecil. Itu dia perkataan orang dulu. Dia memberi nikmat yang kecil-kecil. Ar-Rahman yang memberi nikmat yang besar-besar. Yang besar-besar apa? Nikmat kehidupan, nikmat sihat, nikmat tu besar lah. Nikmat yang kecil-kecil yang dimasukkan hanya untuk orang beriman, iaitu nikmat yang detail di akhirat nanti. Dia dapat syurga, dia dapat buah pisang, dia dapat ada bidadari apa semua dalam syurga. Dan sifat Ar-Rahim tidak akan dapat pada orang yang tidak ada tauhid kepada Allah. Boleh? Jadi bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, jadi kita nampak Ar-Rahman kita dapat, Ar-Rahim lagi istimewa kita akan dapat dengan syarat tauhid kita betul. Baik, ada yang lain?
Tak ada. Jadi kita akan berhenti pada mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Jadi antara fadilat tauhid juga ialah rapat mengukuhkan keyakinan manusia di dalam beragama. Beragama adalah suatu benda fitrah yang Allah fitrahkan kepada semua manusia. Dan bila kita duduk di atas landasan yang tepat, maka dia akan menyebabkan keyakinan terhadap agama yang kita lalu ni, yang kita duduk dalam agama ini, yang alhamdulillah kita takdirnya dilahirkan dalam agama yang benar ini, dia akan lebih yakin, kita lebih tenang. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang, kalau tidak ada apa-apa kan, tidak ada soalan yang lain, insya-Allah kita akan sambung. Baik, terima kasih kerana dapat bersama pada malam ini, dan juga terima kasih dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.